Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam satu Malaysia. Pertama sekali saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua wakil akhbar yang sempat datang pada hari ini dan juga sudi untuk membantu yayasan bagi mendapatkan maklumat dan untuk diwar-warkan beberapa aktiviti yayasan yang bakal berlangsung pada 2-3 bulan ini. Jadi ada 4 kenyataan media khas yang kita akan sampaikan hari ini. Pertamanya ialah Majlis Makan Malam Aman PK yang kita panggil Malam Sejuta Harapan ke-6, sempena sambutan ulang tahun YBK ke-20. Tema makan malam kita pada kali ini ialah Malam Harum Kasturi. Malam Harum Kasturi. Yayasan Basmi Kemiskinan akan menganjurkan majlis makan malam pada 9 Ogos 2010 Isnin malam Selasa, bertempat di Pusat Convention Time Dabi. Majlis ini bakal dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak. Majlis ini dianjurkan bagi maksud mengumpul dana untuk membiaya kos operasi Pusat Bimbingan Kanak-Kanak Istimewa atau kita panggil PBKI, yang akan dibina oleh YBK di tapak tanah YBK sendiri di Mukim Serendah, Ulu Selangor. Selain itu, hasil kutipan melalui jualan meja makan malam ini juga akan disalurkan ke tabung Sinar Kasih Ramadan. 2 tujuannya. Satu, untuk projek yang kita sebut tadi, kos operasi dan pembinaan Pusat Bimbingan Kanak-Kanak yang kita dah siap layout apanya lebih kurang, dia punya cadangan pembangunan Pusat Bimbingan Kanak-Kanak Istimewa ni yang mampu disertai oleh 200 pelajar untuk memenuhi 7 PDK, pusat dalam komuniti anak-anak istimewa yang terdapat di seluruh daerah Hulu Selangor. Artinya pusat ini bukan pusat biasa yang harian macam kita tengok tu, tetapi dia ialah pusat di mana untuk peringkat daerah Hulu Selangor lanjutan. Jadi anak-anak di pusat-pusat yang ada harian sekarang ni akan berada di sini seminggu 2 kali, seminggu 3 kali mengikut giliran yang kita tetapkan dalam jadual nanti. Jadi ini yang penting sekali lah pusat ini. Pembinaannya dianggar berkosnya lebih kurang 7 juta. Dan YBK sudah pun ada 5 juta dan kita memerlukan 2 juta lagi bagi melaksanakan kerja ini. Ini ialah sempena 20 tahun Yayasan Basmi Kemiskinan pada tahun ini. Dan untuk tujuan tersebut kita melaksanakan sistem penjualan meja kepada ahli-ahli korporat, kepada orang-orang seorangan dan juga usahawan-usahawan yang kita pilih. Setakat ini kita rasa kita akan program ini dalam 1000 orang dalam 100 meja, dan kita sudah pun mengeluarkan lebih kurang 600 surat-surat rayuan membeli meja. Dan kita pun tahu biasanya persentage kepada pembelian meja ni amat sulit untuk kita tentukan. Jadi bagi maksud tersebut
kita akan teruslah mohon bantuan-bantuan daripada kumpulan-kumpulan yang kita sebutkan tadi. Pada majlis tersebut juga, ya, dalam majlis tersebut kita juga turut menghargai jasa mereka yang banyak membantu YBK sepanjang 20 tahun ni. Kita akan bagi macam pengiktirafan, kita sebut anugerah. Sempena 20 tahun kita ni, termasuk juga kumpulan-kumpulan sukarelawan cemerlang yang akan diberikan tokoh basmi kemiskinan yang kita pilih. Jadi kepada sesiapa saja yang berminat untuk menyertai program kita ini, bolehlah berhubung dengan YBK di nombor 7875 0036 037875 0382. Boleh bercakap dengan Cik Wan Afifah atau Cik Maizah, ya. Atau terus ke akaun YBK Bank Islam 12038010002132, Bank Islam 12038010002132. Dan semua sumbangan yang diberikan akan mendapat pengecualian cukai. Dan kita ada rujukan JHND 01 palang 35 palang 42 palang 51 palang 179 -6-3710, Warta Kerajaan Bil 8954 bertarikh 11 Oktober 1990. Jadi semua derma yang dibuat kepada yayasan, walaupun jumlah kecil, akan diberikan resit, dan resit ini boleh dikecualikan daripada cukai pendapatan. Detailnya, kita ada meja yang 100,000. Penaja yang ini akan duduk bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan kita ada meja yang kita panggil Platinum, 12 buah bernilai 50,000. Dan meja VIP 6 buah 30,000. Meja VIP Platinum 4 buah 20,000. Meja VIP Diamond 12 buah 15,000. Meja VIP Gold 16 buah 10,000. Meja VIP Silver 10 buah 5,000. Dan meja yang lebihnya ialah 49 buah 2